Telur pecah. Ada telur pecah, tengok Mazir betul lah. Ni, telur, kicap, beras, khas untuk korang semua. Esok kalau boleh pukul 9 hingga 10 malam. Okey? Sebab apa? Sebab siang kan macam biasa kalau korang tengok kita punya gudang memang ramai acaci yang datang. So better malam sebab untuk malam ni kita ada staff yang tolong hulukan barang ni untuk korang semua. So ni korang boleh tengok belakang ejen ni ada 2 biji lori yang kita nak hantar barang. Satu area dekat-dekat, satu area jauh. Kalau dekat sini, ni area Terengganu, Kelantan. Dan ada customer Angel, big boss, muda lagi, ambil set sofa dengan meja makan hampir 50 lebih ribu. Ini dia kita nak hantar. Kalau korang tengok, ini bahagian kemah sold. Semua barang dah sold. Yang ini orang dekat-dekat je kita nak hantar. Ni paling tak sabar nak hantar ke rumah big boss kita, orang Kelantan. Okay? So ramai yang tanya, boleh ke settle untuk sebelum raya ni? InsyaAllah geng. Sebab apa? Bos Ijaz ni memang agak cerewet bab penghantaran. Kalau boleh kena double QC dan ada staff khas untuk QC barang-barang ni. Sebab ini handmade geng. Kena tengok betul-betul, kena servis, kena balancing apa segala. Yang paling penting, biar lambat asalkan selamat. So, ini semua barang dah sold. Untuk geng-geng Bos Ijaz, jangan lupa esok malam 9 hingga 10 malam. Hari Rabu boleh ambil. Okay? 100 pack terawal. Ada beras sekali. So